Tapi sebenarnya aku ada teori yang best, tapi tu aku akan sentuh dekat Roman dan juga Seth nantilah. Tapi kalau Gunther menang macam menarik juga kan, supaya dia tak akan dengar cakap ni. At least dia buat je apa yang dia suka dekat SmackDown tu. Jap. Aku rasa Finn Balor akan menang, dan Sami Zayn aku nak dia menang Money in the Bank. Orang yang patut rampas title daripada Roman, Oba, bukan Seth. So what up, welcome to Uso. So what up, welcome to So Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku dah keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, boleh tekan link dekat bawah. Sekiranya kalau korang tekan tak boleh, korang komen, takut link tu dah expired. Nanti aku akan renew link baru lah untuk Telegram punya. Alright. So, tanpa kita nak melengahkan masa untuk video. Tapi sebelum tu, video ini disponsor oleh, ni dia, bukan DX tapi daripada Kedai Gusti. Yang mana berminat nak cari barangan-barangan Gusti, barangan-barangan WWE yang original mahupun orang kata fan made punya, korang boleh pergi dekat Kedai Gusti. Ini salah satunya, DX Army. Hari tu masa aku review Raw, aku pakai topi camouflage kan. So ni DX punya snow cap. So kat sini korang nampak ada Triple H dan juga Shawn Michael. So baru minat boleh PM dia, ataupun pergi kat TikTok shop aku ada jual snow cap ini. So kalau korang berminat nak beli tali pinggang, aku ada sediakan link dekat bawah ni. Korang boleh pilih sahaja tali pinggang mana yang korang minat. So jom, tanpa kita melengahkan masa lagi, untuk video hari ini kita akan buat prediction untuk Saturday Night Main Event pula. Apa Saturday Night Main Event? Kita akan buat prediction untuk SummerSlam Night 2 dan juga Night 1 sekali. Dua-dua sekali kita haung. Tak ada buat part 1, part 2. Kita terus sekali haung sahaja. So mungkin video ini akan panjang sedikit lah tapi aku rasa korang suka kot dengan aku bebelan panjang-panjang. Alright, jom, tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita masuk ke Night 1 punya match. So untuk SummerSlam hari tahun ini ada 12 match sahaja. 6 untuk Night 1, 6 untuk Night 2. Tapi tak pasti lagi lah, takut dekat SmackDown nanti diorang akan set up lagi 1 ke 2 match. So itu nantilah kita akan sembang, ataupun untuk watch along nanti InsyaAllah aku akan buat watch along dekat TikTok aku. So korang boleh follow TikTok aku siap-siap, link aku ada sediakan kat bawah. So 2 hari bulan, hari Ahad, kita akan dapat tengok Night 1 untuk SummerSlam. So first match, ini aku just buat random sahaja. Yang penting hujung-hujung tu akan jadi main event lah. Main event kita dah tahu untuk Night 1 Cody dan juga CM Punk. Untuk Night 2 kita ada Roman dan juga Rollins. Untuk pembukaan Night 1, aku rasa kita akan digegarkan dengan Hell in the Cell, Oba Femi versus Brock Lesnar. So yang di mana aku rasa match ini akan menjadi opening. Aku mengharapkan match ini lama lah kan, sebab Hell in the Cell takkanlah diorang nak buat match Oba dan juga Brock ini macam sebelum-sebelum ni juga, tak sampai 10 minit. At least 15 minit ke 20 minit pun dah okey lah. Untuk kan kita dengar rumours yang ini adalah match terakhir untuk Brock. Kasihlah match itu sikit. Dah lah hometown kan, orang kampung, kasihlah orang kampung seronok sikit Brock Lesnar. Dan kalau kau tanya aku untuk prediction aku rasa Oba Femi akan menang match ini. Dan kita akan dapat lihat hujung tu akan ada emotional punya moment sikit untuk Brock dan juga Oba. Dan mungkin Brock akan pass the torch kepada Oba Femi. Silap-silap hari bulan, si Paul Heyman akan menjadi wise man untuk Oba Femi. Tapi aku tak rasalah Oba akan terima. Tapi tengoklah macam mana nanti kan. Tapi okey juga kalau Oba dapat wise man daripada Paul Heyman. Aku tak yakin Paul Heyman akan kembali ke The Vision kan. Apa pandangan korang? So untuk Oba dan juga Brock Lesnar Hell in the Cell, aku akan lock untuk Oba Femi menang. So aku mengharapkan match ini panjang lah. Lepas itu kita ada Women World Champion antara Io Sky versus Liv Morgan. So untuk match ini aku tak looking forward sangat. Boleh predict yang Liv Morgan akan retain title ini. Mungkin akan ada perbalahan, ataupun match ini akan diganggu oleh The Judgment Day punya members lah, Raquel dan juga Roxanne. So benda dah boleh predict. Mungkin kat situlah Soroka akan datang, macam sebelum ni Io Sky pernah tolong diorang kan. So match ini aku rasa aku akan pilih Liv Morgan untuk retain title ni.
supaya diorang boleh pergi ke Leaf akan bawa lama sikit lah, panjang sikit lah pegang World Champion ini hingga ke WrestleMania ataupun ke SummerSlam tahun lepas. Aku rasa cukup sampai WrestleMania kot. And then boleh kita cari orang kata apa, contender yang baru untuk Women World Champion. Ataupun macam mana yang aku predict dekat Raw nanti, Raw hari tu, mungkin Money in the Bank nanti Roxanne Perez akan menang dan dia akan cash in dekat Liv Morgan. Itu menarik. Mungkin diorang akan buat dekat Survivor Series nanti ataupun First Raw nanti. Macam menarik kan? Memang menarik pun. Kalau benda tu jadi macam wow, akhirnya dapat tengok juga Roxanne Perez ini dapat redemption dia. So lepas tu kita ada 6 woman tag team match antara Bella Twins, Paige dan juga Fatal Influence. So untuk match ini pun aku rasa mungkin 3 yang baik tu akan menang lah. Maksudnya Paige dan juga Bella Twins akan menang lawan dengan Fatal Influence. Sebab Fatal Influence dah dapat justice diorang dah menang dah dekat, orang kata dapat title tu kan, untuk Fallon Henley dan juga Lenny Reed. Dan aku rasa mungkinlah match ini akan ada something yang berlaku. Ada satu moment yang Paige akan betrayal Brie dan juga Nikki. Maybe sebab aku rasa Paige dah boleh gerak solo dah, and push untuk Intercontinental ataupun push untuk World Champion. Aku rasa Paige dah level-level World Champion dah kot, untuk memeriahkan lagi kancah orang kata World Champion tu. Aku rasa diorang akan betrayal Brie dan Bella Twins ini, ataupun mungkin hujung-hujung tu diorang Paige kata sampai sini saja, aku akan gerak untuk gerak solo lah. Diorang berdua akan push untuk World Champion, untuk Tag Team Champion. Sebab itu yang kita tunggu-tunggu. Bella Twins akan menjadi new WWE Women Champion, tapi tak kesampaian dekat WrestleMania. Mungkin akan terjadi di next PLE, mungkin dekat Survivor Series ataupun First Raw nanti, First Raw 2027 mungkin lah. So match ini aku lock untuk Bella Twins dan juga Paige menang. So kemudiannya kita ada 6-man tag team match untuk men's pula. Kita ada The Bloodline lah, Jacob, Jay dan juga Jimmy versus Solo Sikoa, Roy Keys dan juga LA Knight. Yeah. So yang ini aku 50-50. Aku okay dengan Bloodline menang, dan aku rasa okay jikalau Solo Sikoa punya team menang. Tapi aku rasa berat kepada The Bloodline menang. Bloodline menang dan Solo Sikoa, LA Knight dan juga Roy Keys ini mungkin akan bercanggah pendapat sedikit. Tapi sebenarnya aku ada teori yang best, tapi tu aku akan sentuh dekat Roman dan juga Seth nantilah. So tapi untuk match ini aku rasa akan diberi justice lebih kepada The Bloodline. Mungkin diorang kalah dengan cara lain, ataupun Bloodline ada members Mystery Man akan datang tolong ke, ataupun tapi kalau nak sedapkan cerita, Solo, LA dengan Roy Keys kena menang ni, supaya nak build up untuk Survivor Series kan. Kalau diorang kalah, mungkin diorang akan berpecah nanti, akan salahkan satu sama lain kan. Okay, aku tukar balik aku punya pemenang. Aku rasa yang menang nanti Solo Sikoa, LA Knight dan juga Roy Keys, sebab diorang nak build up storyline ini terus ke Survivor Series nanti. Sebab aku akan sembang Survivor Series tu nanti lebih kepada dekat night tu nanti. Nanti aku sembang lebih detail dekat situ. Sebab apa? Aku nak Solo, Roy Keys dan juga LA Knight menang. Kemudiannya kita ada, ini aku rasa match yang aku tertunggu-tunggu juga, antara Gunther dan juga Nick Aldis ataupun Magnus, former NWA champion. So aku tak sabar, dah lama sebenarnya tak dapat tengok Nick Aldis ni beraksi. Aku pun tak pernah tengok dia lawan pun, tapi aku tengok klip-klip dekat TikTok masa dia first lawan dengan Cody Rhodes untuk All In 2018 tak silap aku kot. And then tapi okey lah, tadi masa promo minggu lepas pun dapat tengok dia bantai Gunther pun macam ada lagi lah skill dia tu. Nak lepaskan tu, tak sabar tu Nick Aldis nak lepaskan tu. So untuk match ini aku rasa sekiranya Nick Aldis masih lagi menjadi general manager, aku harapkan dia menang lah, supaya kalau dia menang, at least Gunther akan dengar cakap dia. Betul. Kalau contoh Gunther menang, and then kita tahu Gunther baru masuk kat SmackDown, lepas tu pula yang mengelola SmackDown ni Aldis, dah macam aku dah menang lawan dengan kau, takkan aku nak dengar cakap kau kot.
Tapi tak best juga kalau Gunther ni kalah kan. Ataupun Gunther kalahkan Nick Aldis, and then Nick Aldis terus hilang daripada WWE pun macam menarik juga kan. Kita ada General Manager SmackDown yang baru. Tapi kalau nak bagi Nick Aldis ni kasih lagi, aku rasa Nick Aldis akan menang. Tapi mungkin menang tu dengan cara yang bagus, yang baik lah. Takkan kalah menang dengan cara kotor. Sebab aku tak nak lah nanti dia General Manager untuk SmackDown nanti akan dibu bila masuk ke SmackDown nanti kan. So aku mengharapkan Nick Aldis menang supaya nanti dia dapat tawan Gunther di SmackDown itu, supaya Gunther tak orang kata mendonia lah di dalam SmackDown itu. Tapi kalau Gunther menang macam menarik juga kan, supaya dia tak akan dengar cakap Nick Aldis, dia buat je apa yang dia suka dekat SmackDown tu. Why? Kalau kau tanya opinion aku nak Nick Aldis menang. Full stop. Sebab aku macam caca marba sangat untuk match Gunther dengan Nick Aldis ni. Dia kalau yang ni menang pun okey, yang ni menang pun okey. Tapi kalau ni kalah macam tak best, ni kalah macam tak best. So untuk pendirian tetap aku Nick Aldis. Full stop. Settle. So untuk main event, untuk night 1, kita ada Undisputed Champion Cody Rhodes versus CM Punk. Okay, dia senang cerita lah. Kalau Cody menang, dia ambil skrip yang tahun lepas. Kalau CM Punk menang, dia dah macam alamak, kenapa CM Punk lagi? Kenapa CM Punk nak sangat dekat SmackDown ni? Kenapa nak? Dia patut muka untuk Raw. Tapi aku rasa sekarang ni dekat Raw kita dah ada 2 anchor yang penting, Roman dan juga Seth. Aku tak rasa CM Punk akan join the crowd. Dia join the crowd sebab kita tahu diorang dah settle lah. CM Punk dah settle lah kot kat situ kan. So aku rasa okey sahaja sekiranya CM Punk menang, untuk dia meneruskan lagi. Dan sebab kita tahu dia rematch dia, Sami Zayn baru dapat rematch dia dengan CM Punk. So aku mengharapkan CM Punk menang, and then Sami Zayn menang untuk next round esoknya tu lah, supaya diorang akan jumpa maybe dekat Money in the Bank ataupun jumpa dekat SmackDown after SummerSlam kan. So bagi aku nak CM Punk menang supaya dia lama lagi pegang reigns tu. Biarkan Cody Rhodes ini akan jatuh lagi dan ataupun mungkin dia kalah dengan CM Punk, Cody akan turn heel ke kan, asyik jadi muka baik je kan, jadilah heel sikit. Sebab apa aku nak dia jadi heel? Nanti aku akan connectkan dengan night tu nanti. So kalau kau tanya aku untuk Undisputed, aku nak CM Punk menang. Hold dulu. So apa surprise yang aku nak dekat night 1 ni, aku pun tak janji apa lah kan. Night 1 tahun lepas pun night 1 tahun lepas menarik juga kan, Seth Rollins cash in. Mesti penutup ni akan jadi gah. Tapi itulah, aku tak tahu apa yang WWE rancangan untuk gahkan night 1 tu. Apa korang rasa? Boleh korang komen kat bawah kan. Alright, so itu tutup untuk night 1. Kita dah ada 6 match. So kita pergi ke night 2 punya match. Kita mulakan dulu dengan interim WWE Women Champion Ladder Match, yang sekarang ini dah ada 4 candidate yang dah confirm. Satu lagi tu mungkin bukan mungkin lah, memang Sabtu ni yang kita akan dapat confirmkan siapakah menjadi orang terakhir itu. Yang sekarang ni ada Chelsea Green, Charlotte Flair, Tiffany Stratton dan juga Jade Cargill. Aku rasa orang yang last tu mungkin jadi Nia Jax lah. Tapi kalau aku kena buat prediction juga, walaupun yang last, orang yang terakhir tu belum dikonfirmkan siapa. So untuk pandangan aku dekat sini, interim ni patutnya tak payah buat pun tak apa. Aku tak suka sangat pun istilah interim ni. Mami boleh dethrone saja title tu, and then bila dah elok pada injury, kau dapat kalah balik kan. Dia nak ada interim. So whatever lah, WWE dah buat kan. So kita nak buat apa, kita layan sahaja. So kalau kau tanya aku nak siapa menang? Chelsea Green. Let's go Chelsea. Walaupun aku tak minat Chelsea, aku minat Manchester City. Aku nak Chelsea Green menang supaya ada something Chelsea nak buat dekat WWE nanti. Sebab Charlotte Flair dengan Jade Cargill, aku rasa diorang ada personal feud lagi yang diorang boleh teruskan. Aku tak nak Tiffany Stratton dapat double champion. Aku nak Chelsea Green menang, supaya sebab Chelsea Green ni layak. Dia lah orang pertama yang menang Women US Champion, dan bagilah dia menang untuk buat pertama kalinya Women Interim WWE Women Champion ini. Supaya kita tahu dia kan ada macam watak-watak keci-keci sikit kan. Dan apa interim kasih yang keci-keci sikit kan. Dulu Kapla interim pun siapa tu Fazli Masoud kan, yang keci-keci sikit. So bagilah interim ni kepada Chelsea Green. So aku memang lock Chelsea Green untuk dia menang.
Lepas tu match kedua kita ada Dominic versus Danhausen. Tapi ni bukan susunan yang betul tau. Ni aku just ikut urutan yang aku tengok dekat gambar ni saja. Tapi yang penting main event akan jadi terakhir lah. So ni yang match kedua yang untuk aku predict. Danhausen versus Dominic Mysterio untuk Money Humans on the pole. So macam aku cakap dekat Raw hari tu, match ini yang aku faham diorang akan letak bag duit itu yang sekarang ni diorang berebut duit Money Human tu kan, dekat satu tiang, dan diorang berdua ni kena panjat lah untuk dapatkan duit itu. Siapa dapat duit tu dia menang lah. So dia sama istilah dengan Money in the Bank, tapi aku tak silap aku dia tak pakai tangga, dia hanya pakai tiang saja. Tapi tak tahulah, tengoklah macam mana nanti. Sama ada dia buat macam konsep Money in the Bank juga. Sebab kita tahu first match tu kita ada ladder match. Mungkin tangga-tangga tu pun takkanlah dia nak pakai sekali je kan. Mungkin dia akan pakai untuk Dominic lawan dengan Danhausen ni. Aku harapkan match ini akan menjadi entertainment punya match yang catchy-catchy sedikit. Walaupun kita tahu Dominic sekarang ni tengah bawa watak serius dekat Triple R. Tapi itulah, aku pun tak tahu kenapa WWE buat macam ni dekat Dominic. Biarlah dia lah kan, dekat WWE kan. So kasihlah World Champion, takkan kalah dengan Danhausen kan. Adakah Danhausen kali ini di SummerSlam akan tamat dia punya win streak? Sama-sama kita nantikan. So kau tanya aku siapa yang wajib menang, bagilah dekat Dominic. Sebab itu hak Judgment Day kan, duit Judgment Day. Buat apa nak dicolek-coleknya duit? Nanti kalau si Danhausen ambil haram duitnya, bagilah balik dekat si Dominic tu. Tapi itulah, hancur pula lah win streak untuk Danhausen. Tapi tak apalah, bagilah Dominic menang kan. Tapi aku harapkan match ini akan banyak curse yang dikeluarkan, dan mungkin banyak Minihausen yang akan datang kacau. Lepas tu kita ada match antara Sami Zayn versus Finn Balor untuk Undisputed WWE Champion One Contender Match. So siapa yang menang antara dua orang ni, dia akan berlawan, sama ada jumpa Cody ataupun CM Punk lah yang akan menang Undisputed nanti untuk Night 1. Untuk lawan bila tu aku tak pasti, sama ada after SmackDown after SummerSlam ataupun Money in the Bank lah. Itu PLE yang paling terdekat. So untuk kau tanya aku siapakah yang perlu menang, Sami Zayn patut dapat justice dia, dan Finn Balor pun ini dah kali untuk dia menang and then dia cabar World Champion. Kalau sekiranya macam prediction aku, kalau CM Punk menang, Finn Balor boleh jumpa dia lagi, sebab Finn Balor memang ada history dengan dia. Kalau Sami Zayn pun memang wajib dia boleh dapat rematch dia. So untuk match ni aku rasa lebih kepada aku aku nak Finn Balor, tapi aku rasa Finn Balor untuk tahun ni relax dulu lah kot. Tahun depan rasanya macam okey kot kan. Sekejap. Aku rasa Finn Balor akan menang, dan Sami Zayn aku nak dia menang Money in the Bank. Okay, sebab kita tahu next PLE Money in the Bank aku tak nak. Tapi okey juga kalau tiba-tiba match ini dia buat dekat SmackDown pun okey juga kan. Dia kalah lagi kan, Sami Zayn menang kat sini and dia kalah lagi, lepas tu dia menang untuk untuk Money in the Bank. Tapi minggu depan confirm lepas SummerSlam confirm dia orang dah start untuk qualifying Money in the Bank kan. Aku rasa match ini akan Finn Balor menang. Sami Zayn aku rasa dia orang akan hold untuk Money in the Bank punya candidate lah. So aku lock Finn Balor menang, and then dia akan jumpa sama ada Cody Rhodes ataupun CM Punk. Alright, lepas tu kita ada Baron Corbin versus Trick William untuk United States Champion. Ini pun macam wow, tiba-tiba sangat. 2 minggu ke 3 minggu lepas kau return. Lepas tu kau tiba-tiba tak ada official match pun. Tapi aku tak tahulah dekat SmackDown nanti akan ada official match ke tak untuk Baron Corbin. Tiba-tiba dia dapat terus official match dekat title match pula tu, title shot pula tu dekat SummerSlam. So tapi aku tak rasa yang tapi boleh jadi juga Baron Corbin menang kan, kalau ini dah dikatakan ini first match dia selepas dia return beberapa tahun lepas. Ini dia return and then dia menang kan. Tapi itulah, Trick William baru je custom bulu-bulu punya tali pinggang kan. Aku rasa banyak end of day yang akan dibuat dekat Trick William ni. Tapi aku rasa Trick William akan menang and dia akan retain. Tapi macam wasted juga kan kalau Baron Corbin kalah. Apa pandangan korang? Aku macam 50-50 lah untuk match ni. Baron Corbin boleh okay untuk menang, and then Trick William pun okay untuk menang. Tapi kalau Baron Corbin kalah, dia macam kau dah debut, lepas tu kau kalah. Okay, macam ni. Aku rasa match ini akan DQ. Sama ada Ricky Sen kacau ataupun Melo kacau. Aku rasa akan untuk fair, aku rasa match ini akan DQ.
Tapi aku harapkan match ini akan berlangsung dengan seronoknya lah, dengan best, dengan jayanya lah. Sebab SummerSlam kot, bukan kau fight ni dekat SmackDown. So aku mengharapkan match ini akan diinterrupt oleh Ricky Sane ataupun Carmelo Hayes, supaya nanti diorang akan set up untuk next, mungkin akan jadi Fatal 4-Way ataupun Triple Threat untuk Undisputed ini. Undisputed pula United States Champion ini. Lepas tu untuk Intercontinental Champion, okay, ini match yang aku tertunggu-tunggu. Untuk Chad Gable, let's go. Walaupun aku fan Penta, aku nak sangat tengok Chad Gable menang untuk Intercontinental ni. Sebab dah 2-3 tahun lepas, Chad Gable sambil sanggup dia keluar, dia membantai, membetrayal Alpha Academy supaya dia dapat Intercontinental. Tak dapat-dapat juga. Dah bantai Gunter, dah bantai Gunter, dah bantai Sami Zayn pun tak dapat lagi titlenya. Depan familynya ni. Akhirnya ni, sekali ni buat dekat Minnesota ni. Ini adalah hometown untuk Chad Gable. Aku rasa ini momen untuk Chad Gable. Let's go Gable, untuk memenangi first Intercontinental kau dekat WWE. Penta, aku rasa dua-dua face je ni, bukan Penta Hill pun. And Penta aku rasa dia boleh dapatkan lagi Intercontinental ni, maybe untuk tahun depan ke kan. So Chad Gable, you deserve untuk Intercontinental. Let's go. Aku nak tengok. Aku harapkan match antara Gable dan juga Penta ni akan superb. Macam mana first debut Penta hari tu. Dulu pun tahun lepas match diorang berdua ni memang on point. Aku mengharapkan lebih untuk SummerSlam punya match ni. Alright. So untuk aku pilih Chad Gable. Main event, World Heavyweight Champion Seth Rollins versus Roman Reigns. Senang cerita, aku rasa Roman akan retain, sebab Roman akan hadapi lagi wrestler yang lagi berbahaya selepas ini, mungkin Obafemi. Tapi diorang kalah ataupun Rollins kalah dengan datangnya The Bloodline itu, 3 orang itu akan kacau membantai si Rollins ini. Lepas itu datanglah 3 orang tadi itu, 3 orang lain yang Roy Keys, Solo Sikoa dan juga LA Knight membantu. Akan chaos dekat situ lah, sebab kita tahu ni main event kan. Kita perlu memeriahkan lagi, ramai orang untuk membantai supaya diorang dapat set up The Bloodline lagi lawan dengan tim Seth Rollins di Survivor Series War Game kan. Cukup lah tu 4 orang kan. Solo, Roman, The Usos. Lepas tu Rollins, Solo, Roy Keys, LA Knight. Yang lagi seorang ni mungkin kau boleh selitkan Cody, CM Punk kan. Cody masuk ke Roman punya, CM Punk masuk kat Rollins punya. Cantik lah tu. Dua-dua pun ada isu. Kalau nak berpusing pun tak ada masalah. Ataupun sebab dengar dekat Houston itu adalah tempat Zilla Fatu, tak menjadi mustahil Zilla Fatu akan debut dekat situ and then join group Roman nanti, The Bloodline nanti. Tapi dah jauh sangat tu kan, tu bulan 11 tu nanti dulu. Tapi aku rasa match ini akan diinterrupt oleh The Bloodline and then akan dibantu oleh Solo Sikoa, Roy Keys dan juga LA Knight. Sebab kita dapat tengok ada momen 2 minggu lepas, tak silap aku, yang Solo bagi tahu yang dia akan backup, dia nak sama-sama nak backup si Rollins ni lah kan. Tapi Rollins tak nak. Tapi itulah, tengoklah macam mana. Kalau sekiranya benda tu di set up betul, memang diorang nak set up untuk Survivor Series nanti. So kalau kau tanya aku rasa Roman akan retain lagi. Sebab aku rasa untuk next match Roman akan jumpa Oba juga untuk World Champion. Oba akan dapat orang yang patut rampas title daripada Roman, Oba, bukan Seth. Seth mungkin tapi Seth pun tak perlukan title sebenarnya. Dia dah ada karakter dia sendiri. So dia kata dia nak rampas balik title dia daripada sebab dia vacate sebelum ni kan. So untuk Roman aku rasa dia akan retain dulu. Yang patut rampas title tu Oba Femi. And then Oba mana tahu dia akan dah lah rampas title daripada Roman, and then mana tahu dia pecahkan rekod Roman kan. 1314 hari ke 16 hari tu, mana tahu Oba Femi kot. Kau dah kalahkan Brock Lesnar, macam yakin je dia kalahkan Brock Lesnar kan. Alright, itu je lah. Okay. Dan itu je kita punya prediction untuk night 1 dan juga night 2. Suara aku pun dah hilang. Apa pandangan korang? Korang boleh drop komen korang, korang punya prediction korang night 1 dan juga night 2 untuk SummerSlam. InsyaAllah untuk SummerSlam ni aku akan buat watch along Isnin dan Ahad dan juga Isnin.
So tunggulah nanti kan, pergi kat kau punya TikTok and then layan sama-sama pukul 6 pagi. Alright, itu saja video prediction aku untuk SummerSlam. Kita jumpa lagi review SmackDown Ahad nanti. Alright, dan juga watch along nanti. Kita jumpa lagi. Alright, 4 huruf 1 perkataan. Yup, Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.